wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Barakallahu Pertamanya mari kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya saya selaku wakil anak anda saya Encik Musli ingin mengucapkan selamat datang. Pertamanya ke Batu Pak lah. Dengan cerita tadi dah ada orang Kedah, ada orang Mulai, ada orang mana Pahang kan. Jadi mungkin kehadiran tuan-tuan, puan-puan semua rombongan ini kami ucapkanlah selamat selamat datang dan juga menempuh banyak perjalanan kan daripada Kedah dan utara. Jadi sebelum saya nak datang tadi hujan lebat dekat tempat saya. Saya janji pukul 2.30 ni cakap orang rumah. Jadi lambat dia kan. Hujan lebat betul-betul lebat. Tadi saya cakap dia tak janji ni kan. Terus masuk apa semua packing tu. Tempat tak jauh. Lebih kurang dalam 5 km je. Sampai sini kering. Cakap dengan dia, hujan di sini kan. Sebab tak percaya tadi sekata hujan lebat. Tak percaya. Tak percaya. Betul lah betul. Hujan lebat. Sana hujan lebat sini tak. Lebat Itulah biasalah kan. Jadi tuan-tuan, perempuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa rombongan yang datang ni daripada jauh ni tadi mesti mempunyai hajat kan. Pasti ada hajat. Jadi saya dipastikan tu risi-risi hajat tu nak bersilaturahmi. Kan. Jadi saya dengan sukacita je lah untuk menyerahkan apa hajat yang dibawa tadi dari tuan-tuan dan puan semua untuk disampaikan kepada kami keluarga di sini sekian. Jadi saya minta wakil ni siapa tadi Cik siapa tadi? Cik Anwar. Jadi terlebih dahulu saya minta maaf lah. Kita tak berkenalan, salam lagi sekali. Nama saya Masyah. Saya bapa saudara tuan rumah. Cik Anwar ni keluarga daripada sana juga ke? Daripada sana. Alhamdulillah. Dipersilakan Cik Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada rumah membenarkan kami menyampaikan hajat. Saya Anwar bin Muhammad, wakil daripada adik saya Ramli dan keluarga kami. Kami ni ada daripada 3 negeri, 3 tempat. Kuantan. Kalau ikut asal dia ngantik apa-apa. Ngantik macam dah confirm lah. Dah senyum lah dia. Wakil yang datang berhajat ni daripada Kulim. Saya daripada Temenloh. Lepas tu adik saya daripada Kulai. Lepas tu abang saya, sini abang tu daripada Kuantan. Jadi kami bertemu di Batu Bahal. Bincang tak bincang pun tadi lah tu. Jadi dia sebenarnya mungkin keluarga antara 2 keluarga ni mungkin tak tahu apa tajuk. Jadi merisi kami ni datang menghajatnya untuk merisi dan terus bertunang lah kalau diluluskan. Kan datang diluluskan, kami balik Kulai nak cari cairian. Jadi sebenarnya hajat kami dan hajat adik saya ni datang mula merisi dan kalau dibenarkan teruslah bertunang dengan yang dihajatkan. Satu tadi Aina Kalisa binti Musli dengan Fikri Muhammad Ramli. Mungkin dalam sangat tapi ya nama dia panggil itu lain. Nama dalam isi dia lain. Jadi itulah hajat. Jadi terima kasih. Saya rasa
hadirin-hadirat yang ada ni, ya bagi dua belah pihak ni dah mendengar apa hajat yang dibawa daripada jauh ni. Kalau hajat tu ada tol, kena tol, banyak tol yang kena. Itu yang bimbang. Jadi bagi saya, bagi kami wakil yang telah difahamkan, sekarang ni kan masing-masing orang tua ni penerus. Ya, jadi anak-anak ni dah bincang awal. Jadi kita untuk melangsungkan niat dan hajat anak-anak kita ni, bagi saya pihak kami menerima. Ya, menerimanya dan itu bisikan bisikannya. Jadi memang diterima lah bisikan tadi, dan nama pun dah jelas disebut. Pasal kami ada saudara. Takut kami yang satu lagi tu masih sekolah lagi, tak boleh lagi. Bimbang dia merajuk. Jadi insyaAllah bolehlah teruskan. Silakan pada Encik Anwar untuk meneruskan majlis pertunangan itu ya. Bisikan dan tunangan ni. Teruskan. Kita terus ke meminang lah ni. Ya. Bila dah berisik, dah okey meminang hajatnya daripada pihak lelaki dalam kalau boleh nak bertunang dalam 6 bulan ke setahun. Alhamdulillah. 6 bulan ke setahun. Tapi kalau dah dibincangkan antara di luar lah kan, sebab saya pun tak tahu juga kan. Kalau dah dibincangkan antara keluarga tu terpulang. Kita buat yang terbaik ni. Kita ni kata orang berumah ni, kita pada petang ni hanyalah untuk menyelesaikan adat kita je. Kita yang penting hari sebenar akad dan nikah dia. Ya. Jadi kami bersetuju lah apa juga yang telah dibincangkan, yang mana kalau ikutkan hari itu pada bulan 11 dan hajat ini. Jadi kalau ada apa-apa, maknanya berbincang semula lah melalui sekarang zaman dah moden kan. Untuk kebaikan bersama. Lepas itu nak bertanya juga lah, apa ni duit hantaran dan segala persalinan macam mana setujuannya. Okay. Jadi terima kasih Cik Anwar. Sebelum kita masuk bab yang apa ni, majlis-majlis seterusnya tu macam kewangan apa semua tu kan. Jadi kebiasaan adat kita bila kita nanda tadi ada tandanya kan. Jadi ada tanda. Ada tandanya tu saya rasa semua nak tahu juga. Pasal dalam Islam tadi tandanya tu harus dibagi tahu. Jadi senang kan. Jadi tandanya tu berapa? Tandanya tu berapa? Tak ada sebetul cincin. Sebetul cincin lagi ada sebetul cincin ada bawah. Cincin dan apa ni lupa. Tadi sebab bawa ni tak nampak. 3 dulang lah. Seperti yang seadanya lah. Jadi ada dekat depan ni kan, tapi tak ada sebut kesian dia ni. Cincin pun ada, sirih pun ada. Jadi ada cincin apa ni? Cincin berisi satu. Cincin berisi satu. Anda, okey. Cincin menunang satu. Jadi ada 2 bentuk cincin. Dan apa lagi tanda lagi? Selain daripada tu ada tanda tinggal dulang je. dulang tu apa? Tiga hantaran ni. Simbolik berapa sumbangannya, berapa hantarannya ada? Sumbangannya kalau ikut 10 K lah. Jadi simboliknya tak ada 10. Tak ada. Itu dia. Okey ke? Itu tak ada. Itu bincang dia. Kalau pihak faham lah sebulan sebelum tu apa. Itulah. Kalau dah diluluskan lah peminat ni, baru dia bagi yang hantaran tu. Macam mana? Yalah, benda tu biasanya kita menerima kan. Jadi adat Johor tu macam itu. Adat Johor ni kalau ada tandanya, dia ada tandanya juga. Kalau 10,000 tu dia punya antaranya tu 100. Jadi kita dia 1,000 begitu. Tak apa, kita belajar. Jadi kalau misalnya nak dia apa ni? Lewat kan? Lewat dia kena charge tu.
Dia kena cas tu. Kena 100 jadi 200 nanti lah. Gurau cik-cik. Si Anwar tengok macam serius je kan. Jadi tak apalah. Untuk tu saya rasa kita balik topik kita punya apa ni, risikan sudah dan hantaran pun sudah dimaklumkan, dan kita masuk kepada cerita bab bertunang. Jadi bertunang ni tadi apa yang telah dimaklumkan oleh pihak lelaki tadi 6 bulan hingga setahun. Jadi eloknya dalam apa pun agama, tuntutan agama ni tadi dia kena perlu dipercepat. Kalau nak lambat boleh, tetapi kita ada had-had dia. Tidak boleh kita tidak boleh melanggar lah apa yang sedia maklum, apa yang dimaklumkan oleh agama itu sendiri. Kita kena patuh pihak awal-awal. Kadang-kadang kita bila bertunang tu kekeknya macam besar tu kan, kita tak nak lah. Menjagalah dua tersuruh belah pihak dan menjaga dan keluarga tu tadi tidak terlibat dengan tidak tersuah apa yang anak-anak kita buat kan. Jadi kita kena sebagai orang tua kita kena nasihat. Penting itulah di antaranya kan. Dan yang seterusnya antara tu nanti saya rasa akan boleh dibincangkan dengan kedua-duanya lah. Maksudnya dia punya keputusan tu lebih firm dia orang ni berbincang kan. Jadi orang tua ni saya cakap tadi untuk kita meneruskan, tuntaskan apa yang dia nak diajak tadi, teruskan. Jadi bagi pihak kami dengan apa ni 11 suara lah. Kalau ikut persetujuan, kalau ikut bincangan apa yang diberitahu 29 bulan 11 untuk majlis ni. Jadi tak lama lah. Jadi kalau Jadi dah bulan 6, 7, 8, 9, 10 4 bulan lah. Alhamdulillah lah. Maknanya tak sampai setahun, tak sampai pun 6 bulan. Jadi selain itu yang telah dicadangkan, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah SWT agar apa yang kita hajati ini akan diberi izin dari Allah SWT. Jadi saya rasa itu sajalah daripada pihak kami, dan menyantuni apa juga yang telah diucapkan daripada pihak lelaki tadi berkaitan dengan pertama. Saya terima risikan, sekaligus yang keduanya adalah tunang. Jadi tak ada apa lagi. Jadi dengan itu kami pihak perempuan bersetuju. Dan kita akan teruskan dengan kita punya masa tadilah, masa yang telah dijanji tadi kena maklum juga kan. Itu biasa adat kita dah. Silakan. saya alhamdulillah terima kasih atas penerimaan pihak perempuan dan kami bersetujulah. Dan sekiranya ada apa-apa teknikal ke apa-apa, mana perbincangan antara keluarga itu adalah terbuka. Terbuka, tak adalah kata orang lain diputuskan sepenuhnya. Ya. Bukannya apa kan kita terpaksa alas apa yang sepatutnya dialaskan. Yang itu. Bulan 11 29 hari apa tu? Hari Ahad. Kami mengharapkan juga jangan pada jadi selepas itu nak bertanya tentang wang hantaran sama ada nak dihantar pada hari majlis tu ataupun sebelum. Saya rasa nanti biarlah dua pasangan tu yang menentukan jadi saya tak boleh untuk kat sini. Lebih baik tentang wang hantaran tu diputus oleh kedua-dua belah mempelai. Itu yang sebaiknya. Saya rasa bagi kami tak ada apa lah kalau dah putus dan mulut dah cok lah jangan putus. Dah cok lah tinggal
Tinggal cara Mari kita sama-sama kita baca doa selamat. Mudah-mudahan apa yang kita hajati ini dapat daripada Allah SWT. Dan yang keduanya, mari kita hadiahkan Fatihah kepada Nabi besar kita SAW dan juga kepada seluruh leluhur kedua-dua ibu bapa kita, keluarga kita yang telah menjaga kita, mudah-mudahan kita tempatkan di tempat yang baik. Ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Tsumma ila rabbil mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wasyalihin wal 'ulama'i al-'amilin wa ila hadratil jami'il malaikati al-muqarrabin khususan abana wa ummatina wa masyayikhina wa mu'allimina وإلى أزواج بقية الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات في شهر ليلهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم لقاضي الحجة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. برضا الله تعالى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. itu akan tahu. Allahumma Tadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala ashabi Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi fadilah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat وتغفر لنا بها من السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك وسع القول مجيب الدعوة وقاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو والحساب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
Alhamdulillah. Assalamualaikum. Saya rasa kita punya majlis dah selesai dan yang untuk menuntaskan lagi, kita silakanlah wakil daripada pihak lelaki untuk menjaruhkan cincin kepada apa ni? Wakil. Saya dah nampak, saya dah jeling. Saya jeling nampak lah, saya dah scanner sebenarnya. Saya sudah lah ni. Alhamdulillah, Abid, serahkan. Jadi mintalah nanti daripada wakil, ibunya ke, nindanya ke, untuk memberi. Jadi saya rasa kita punya tugas dah selesai. Dah selesai. Jadi kita Simfoni tadi Alhamdulillah. Jadi kat situ kita letakkan ya. Jadi kita dah selesai lah ya kita punya apa ni majlis. Dan sebelum selesai tadi kita minta supaya Cik Anwar nak cakap apa lagi. Tak apa kita makan terus. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lebih dahulu bagi pihak adik saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas kesudian pihak tuan rumah menerima kami daripada jauh dan meluluskan permohonan kami. Jadi saya minta ribu ampun dan maaf lah. Maklumlah, kadang-kadang tu cakap ikut macam style faham. Tak tahu Johor dia cara Wan Johor pun tak bagi nasihat ke dia. Jadi itulah cakap faham. Jadi saya mohon ampun dan maaf kalau ada terkasar ke terlebih cakap. Alhamdulillah. Minta maaf benar. Jadi itu saja. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi jam ke depan. InsyaAllah. Dan bagi pihak kami, pihak lelaki, begitu jugalah mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan juga maaflah kalau kami punya sajian untuk menyajikan apa yang ada terkurang ke minta maaf lah banyak yang seperti seadanya lah yang ada. Jadi kita tidak melebihkan dan tidak mengurangkan. Jadi apa yang ada ni kita bagi. Dan sebenarnya kita bagi pihak lelaki juga ada menjadikan apa ni, pihak perempuan menjadikan dipanggil hadiah juga. Jadi ada 3 hadiah, kita mungkin bagi biasanya 5 betul? 5 hadiah. Jadi orang memberi kita menerima. Kami terima. Alhamdulillah. Jadi daripada kami, daripada pihak perempuan juga, saya menyerahkanlah apa yang kita ada dekat hadapan kita tadi kan, serahkan kepada wakil Cik Anwar supaya bawa ke apa ni, Ulin. Jika tak ada apa-apa kita pergi ijak kabul juga. Ijak kabul kita ambil salam, kita wakil dengan wakil kita salam. Terima kasih lah kan mudahkan tugas. Ya. Saya takut juga pantun ni. Tak ada. Kami Johor tak ada. Dia area Melaka, Mersing, hampir. Saya pernah kena dekat Mersing, bawa anak saudara saya. Menghadap betul ni. Bukan menghadap lagi, menghadap dengan mic. Penderau saya. Cuma masa tu dia buka mukadimah tu pakai buku. Wah, jadi saya cakap ada point ni cakap. Ada point ni cakap. Lepas dia jual tadi, saya cakap kalau buku tu lepas kat saya. Itu aja bergelak dia orang ketawa. Pasal dia pegang buku. Pegang buku kan, orang cantik lah, sama boleh buat. Jadi saya cakap memang minta maaf lah, tak ada ready pun langsung. Jadi benda tu jadi lucu dan akhirnya bergelak orang tu. Jadi kita sama-sama baca doa. Kita baca doa makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada pihak yang untuk menyerahkan izin. Terima, dipersilakan.